Kementerian Pendidikan memberi jaminan bahawa semua sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil akan terus dikekalkan di bawah pentadbiran Kerajaan Madani. Timbalan Menteri Pendidikan, Wong Kah Woh berkata kerajaan memahami kebimbangan masyarakat, khususnya komuniti Cina dan India, mengenai masa depan sekolah vernakular termasuk isu kekurangan murid serta cabaran berkaitan tapak sekolah. Beliau menegaskan, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkali-kali, sama ada di dalam parlimen ataupun di luar parlimen, menegaskan sekolah vernakular adalah sebahagian daripada sistem pendidikan kita yang penting. Komitmen Kerajaan Madani adalah untuk menjamin tiada mana-mana sekolah, sama ada SJKC ataupun SJKT akan ditutup. Kita mengekalkan semua sekolah yang sedia ada. Beliau menjelaskan bahawa sebelum ini terdapat pelbagai spekulasi dan kebimbangan mengenai kemungkinan sesetengah sekolah ditutup atau digabungkan. Pada masa sama, kedudukan sekolah vernakular turut menjadi perdebatan dan sering dipersoalkan oleh pihak tertentu. Menurut beliau, jaminan itu diharap dapat memberi keyakinan kepada lembaga pengelola sekolah, warga pendidik dan komuniti setempat untuk terus memajukan sekolah masing-masing. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan turut meningkatkan peruntukan penyelenggaraan SJKT daripada RM20 juta kepada RM50 juta selain menyalurkan RM1.156 juta untuk pembelian dan penggantian perabot di 22 SJKT bantuan kerajaan di Pulau Pinang.